Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Saya doakan sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada di bawah lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita bersatu insya-Allah. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang diam niscaya dia akan terselamat. Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang diam nescaya dia akan terselamat. Tirmizi. Keterangannya, maksudnya ialah sesiapa sahaja yang menahan lidahnya daripada perkara yang buruk dan sia-sia, maka dia telah mendapat keselamatan daripada musibah, bencana dan kerugian dunia dan akhirat. Ini adalah kerana apa-apa bencana yang menimpa manusia biasanya berpunca daripada lidah. Alhamdulillah. Semoga kita dengar tadi dapat kita amalkan, kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.